welcome back to my channel. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know about love, you what couldn't get enough. Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you go. Find another place and time, if only. Ni video sebenarnya kita dah test motor Y ni dengan motor Y suku. Motor Y16 lah, dah test dengan Y suku yang tayar kecil apa semua kan. Dah tukar sport rim yang Y suku kuning tu, kuning kelabu tu. Dia test dengan motor ni lah. Tapi motor ni nanti korang tengok dekat cam, motor ni tak lari jauh mana dengan Y suku yang dah modi tu. Maksud aku bukan modi dalam lah, tapi modi di luar. Daripada segi sport rim, sport rim dah modi yang Y15 Y16 ni standard macam ni je. Dia tak ada tukar apa-apa macam ni standard. Sebab ada kalau daripada segi aku tengok dia test Y suku standard dengan Y16 lah, aku rasa beza jauh lah, tinggal Y15. Aku tengok Y16 ni dengan Y15 yang Y suku kuning tu lah, yang pakai pump rainbow semua kan. Dia sebelah-sebelah ya, tak jauh beza mana. Tapi bagi aku dia punya Gen 6 dia mendak. Dia masuk Gen 6 ni dia macam dia macam landai gitu kan. Maybe kena jalan long baru dia sedap. Memang tak, sebab tempat aku tak banyak jalan panjang. Satu jalan panjang memang ada, tapi dia berbonggol sana, berbelok sini, naik bukit, macam tak selesa. So korang just layan lah yang kita orang test. Tapi kita orang test time malam lah. Okay, so jangan ada yang nak kecam masuk shift gear lambat ke apa ke. Kita orang test saja je, sebab kita orang bukan pro sangat pun nak test motor ni. Okay, so ni aku tayangkan balik yang kita orang dah test. Okay, maybe aku akan taruh gambar je kot dekat sebelah, dekat atas ni, yang Y suku kuning tu. Y suku kuning tu lah. Kita taruh gambar sebab motor dia tak ada sekarang ni. Motor dia tak ada. Okay, macam mana aku nak cakap lagi. Aku rasa maybe video ni pendek kot. Nak review banyak pun tak juga lah, sebab dah buat review motor ni. Memang fully standard geng, tak ada ubah-ubah apa pun. Cuma Y suku tu je lah dah ubah sprocket, tak silap aku. Y suku tu kuning tu dah silap sprocket, tayar kecil, sport rim. Lagi apa lagi dia dah ubah sikit-sikit lah motor dia. Tapi motor ni kalau bawa riding dia dah sedap lah. Dia punya engine memang dah sedap lah. Riding dia bagi aku nice lah. Pickup memang padu, pickup padu gila. Tapi top dia aku rasa Gen 6 tu memang kena jalan panjang lah. Gen 5 tu semua kan. Tapi Gen 5 dia boleh pakai lagi. Dia Gen 6 dia memang drop. Macam dia boleh pakai tapi dia drop. Y suku standard Y suku kuning tu boleh potong macam tu je, sebelah potong gitu je. Yang kalau motor ni Gen 6 lah. Kalau pickup dia memang depan daripada Y suku tu. Sebab kita orang dah test. So owner dia nak cari sprocket, dia nak test lah. Okay, nanti aku akan update lagi lah pasal motor ni. Okay, kita ada apa lagi. So dia pun nak berbuka dah. Kita berbuka di ayam setan. Okay, ayam setan ke setan tu, biarlah. Tapi sedap kan. Mana yang duduk JB ni kat Johor Jaya, boleh try lah. Memang sudah. Okay kan. So motor aku pun okay. So mana yang tanya Espada. Oh sorry geng, rantai karat gila. Rantai karat. Aduh malu je. Sebab motor memang tak gerak. Aku lupa nak tahu minyak. Okay, mana yang tanya yang Espada monoson okay ke tak. So aku dah pakai. Buat masa ni memang nice. Memang nice lah. Memang okay lah. Daripada segi bouncing dia, daripada segi kekerasan dia apa semua memang nice lah. Cuma kena keraskan lagi sikit. Sebab ni aku tak keraskan. Aku putarkan sikit je untuk keraskan. Dia naik, dia bila naik double dia lembek sikit lah. Tak ada macam lain macam KYB tu kan. Okay geng, so korang just layan lah yang kita on test tu. Nanti aku akan tulis lah tu. Maaf kalau video ni pendek geng. So aku ciao dulu. Assalamualaikum. Ciao. Please to welcome Emperor Yoshiro.
yang Waisuku V2 ni dia dah modi, yang segi luaran dah tukar sikit. Lepas tu yang ni yang tak modi, Y26 yang tak modi lah. Yang ni dia dah tukar sport ring apa semua, tayar kecil apa semua. Testnya engine dari tu Y26 dengan Y25. Ni lah, ni Y25 ni dengan Y26 ni. Okay, daripada segi kelajuan dia aku tengok ni lagi okey lah, lagi yalah biasa lah kan motor Y26 ni. Okay, so beza ni aku nak cakap yang dia test hari tu motor Y ni dia dah tukar tayar, tukar sport rim lagi. Dia guna tayar kecil lah. Kalau macam ni kan dia standard lagi, tayar besar lagi, standard lagi. Memang standard gaban. Ini apa ni, standard teruk. Tapi standard memang standard sprocket apa semua memang standard. So dulu 42, 14, sekarang sprocket 37 lah dah tukar. Dia tukar sprocket, tayar, sport rim. Lagi tu ni pun standard juga. Motor pun standard juga. Dia tak ada apa modi dalaman, tak ada lah. Okay, nanti aku akan tunjuk kita orang punya footage yang kita orang dah rakam. So nanti next project motor ni akan tukar sport rim lah. Okay, so nanti kau just line je. Nanti aku masukkan percubaan yang pertama dengan percubaan kedua. Okay, lagi tak ada apa lah. Itu je aku nak bagi tahu. Okay, so kau just line je lah video. Nanti aku selitkan. So apa-apa, just komen dekat bawah. Okay, so aku nak ciao dulu. Selamat buka puasa. Salam.